Ramai yakin JDT akan menjulang trofi sekali lagi, tetapi kali ini Kuching City datang bukan sekadar mahu jadi pelengkap final. Dengan serangan balas yang semakin digeruni dan semangat luar biasa The Cats, final Piala Malaysia di Bukit Jalil mungkin menghadirkan kejutan terbesar musim ini. Detik yang dinanti-nantikan peminat bola sepak tempatan akhirnya tiba. Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menjadi saksi pertarungan penuh dramatik antara Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Kuching City FC dalam aksi final Piala Malaysia 2025-2026 pada Sabtu, 23 Mei 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan trofi paling berprestij dalam bola sepak Malaysia, tetapi turut membawa kisah berbeza buat kedua-dua pasukan. JDT hadir sebagai gergasi bola sepak tanah air yang mahu mempertahankan dominasi mereka, manakala Kuching City FC pula datang dengan status pencabar yang mahu mencipta sejarah terbesar kelab. Menjelang aksi penuh debat itu, bekas penjaga gol Harimau Malaya dan JDT, Farizal Marlias tampil memberikan pandangannya mengenai final yang dijangka sengit tersebut. Walaupun mengakui JDT memiliki kelebihan dari segi pengalaman dan kualiti skuad, Farizal tetap mengingatkan Harimau Selatan supaya tidak memandang rendah kemampuan Kuching City. Menurut Farizal, Kuching City bukan lagi pasukan yang boleh dianggap lemah seperti beberapa musim lalu. Di bawah bimbingan Aidil Syarin Sahab, pasukan dari Sarawak itu berkembang menjadi antara kelab paling konsisten dalam Liga Malaysia musim ini. Prestasi mereka sepanjang musim cukup membanggakan, apabila berjaya menamatkan saingan liga di kedudukan teratas kelompok pencabar, dan seterusnya melayakkan diri ke pentas Liga Juara-Juara AFC 2, ACL 2. Pencapaian itu membuktikan bahawa The Cats kini berada pada tahap yang jauh berbeza. Farizal percaya faktor disiplin taktikal dan serangan balas pantas menjadi senjata utama Kuching City, untuk memberi masalah kepada JDT di Bukit Jalil nanti. Di atas kertas, JDT memang pasukan pilihan. Tetapi mereka tidak boleh ambil mudah dengan Kuching City kerana pasukan itu sangat konsisten dalam liga domestik musim ini, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa JDT perlu lebih berhati-hati ketika kehilangan bola, kerana Kuching City memiliki pemain yang sangat berbahaya dalam situasi serangan balas. Dua nama yang menjadi perhatian Farizal ialah Ronald Ngah Wanja dan Ramadan Saifullah Usman. Kedua-dua pemain itu dianggap mampu menjadi ancaman besar kepada benteng pertahanan JDT jika diberi ruang. Ronald Ngah Wanja terkenal dengan kekuatan fizikal, kelajuan serta penyudah tajam di hadapan gol. Penyerang import itu sering menjadi pemusnah buat lawan menerusi gerakan pantas ketika melakukan transisi menyerang. Sementara itu, Ramadan Saifullah pula menjadi nadi penting bahagian tengah Kuching City dengan kemampuan mengawal tempoh permainan, serta mencipta peluang berbahaya untuk rakan sepasukan. Gabungan kedua-dua pemain ini dijangka menjadi taruhan utama Aidil Syarin, dalam usaha mengejutkan juara bertahan tersebut. Walaupun memberi amaran kepada JDT, Farizal tetap melihat Harimau Selatan memiliki kelebihan besar untuk menjulang trofi Piala Malaysia sekali lagi. JDT bukan sahaja hadir sebagai juara bertahan, malah mereka juga baru sahaja menamatkan musim Liga Super dengan penuh bergaya. Dominasi skuad kendalian Hector Bidoglio terus sukar dicabar mana-mana pasukan tempatan. Dengan deretan pemain bintang tempatan dan import berkualiti tinggi, JDT mempunyai kedalaman skuad yang sangat luar biasa. Mereka mampu mengubah corak permainan pada bila-bila masa, menerusi pemain-pemain yang berpengalaman di pentas besar. Antara pemain yang dijangka menjadi tonggak utama JDT termasuk Arif Aiman Hanapi, Bergson Da Silva, dan Jairo Da Silva. Kesemua pemain ini memiliki kemampuan untuk mengubah keputusan perlawanan hanya dalam beberapa saat. Arif Aiman sekali lagi menjadi perhatian peminat selepas mempamerkan aksi konsisten sepanjang musim.
Kelajuan serta kreativiti pemain muda kebangsaan itu mampu menjadi senjata utama Harimau Selatan dalam memburu gol awal. Dalam masa sama, pengalaman Bergson di pentas final juga menjadi aset penting buat JDT. Penyerang sensasi Brazil itu terkenal dengan naluri penyudah yang sangat tajam selain bijak mencari ruang di kawasan penalti lawan. Namun begitu, Kuching City pastinya tidak akan turun ke Bukit Jalil sekadar mahu melengkapkan jadual perlawanan. Mereka sedar peluang beraksi di final Piala Malaysia bukan sesuatu yang datang setiap musim. Bagi penyokong Kuching City, kejayaan mara ke final sudah pun dianggap sejarah besar buat kelab tersebut. Tetapi skuad The Cats pastinya mahu melengkapkan perjalanan indah mereka dengan menjulang trofi pertama dalam sejarah pasukan. Semangat juang tinggi serta status underdog mungkin menjadi kelebihan terbesar Kuching City dalam perlawanan ini. Tanpa tekanan besar seperti JDT, mereka boleh bermain dengan lebih bebas dan berani. Aidil Sharin juga dilihat memiliki kemampuan taktikal yang cukup baik untuk merancang kejutan ke atas JDT. Jurulatih berpengalaman itu sebelum ini pernah membuktikan kebolehannya ketika membimbing beberapa kelab di Asia Tenggara. Apa yang pasti, final kali ini dijangka berlangsung dalam suasana luar biasa. Ribuan penyokong kedua-dua pasukan dijangka membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil bagi memberikan sokongan penuh kepada pasukan masing-masing. Atmosfera final Piala Malaysia sentiasa menjadi antara momen paling istimewa dalam kalendar bola sepak negara. Sorakan penyokong, tekanan aksi final serta perebutan trofi berprestij menjadikan perlawanan ini sentiasa dinantikan. Bagi JDT, kemenangan akan mengukuhkan lagi status mereka sebagai kuasa terbesar bola sepak Malaysia. Dominasi mereka sejak beberapa tahun lalu dilihat masih belum mampu digugat sepenuhnya. Namun bagi Kuching City, kemenangan bakal menjadi detik paling bersejarah dalam perjalanan kelab tersebut. Menewaskan JDT di pentas final sudah tentu akan menjadi kisah yang dikenang peminat bola sepak tempatan untuk tempoh yang sangat lama. Siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim versus Kuching City FC yang bakal berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu 23 Mei 2026 sepak mula jam 9 malam. Segala-galanya kini bergantung kepada aksi di atas padang pada malam final nanti. Sama ada JDT terus mempertahankan kehebatan mereka atau Kuching City mencipta kejutan terbesar musim ini, para peminat pasti bakal disajikan dengan pertarungan penuh dramatik di Bukit Jalil.